Bila teringat pada seseorang, bermakna rindu, maka ucapkanlah perkataan rindu. Bila sayang, menangilah sepuas-puas hatimu, buktikan sayangmu. Dan apabila cinta, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disatukan. Basahkanlah lidahmu dengan zikir-zikir. Jangan sesekali lupa pada Sang Pencipta yang mencipta sesekalian alam. Hidup biar kemas dalam setiap langkah. Perlu ingat, tiada yang lebih besar kuasanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan angkuh, riak, takbur dan bongkak dengan pangkat serta darjat yang engkau miliki. Setinggi-tinggi mana pun engkau pergi, ke tanah jua tempat kamu kembali. Jika ada anak isteri, jangan lupa tunaikan nafkah zahir dan batin. Jangan sesekali abaikan tanggungjawab. Sebaik akhlak, cubalah menjadi imam dalam solat berjemaah. Berpuasalah di bulan Ramadan. Jika ada harta, wang, ringgit, emas, perak, tunaikan zakat. Dan jangan lupa rukun Islam kelima, iaitu tunaikan umrah, haji bagi yang mampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd.